Hai, Assalamualaikum. Hari ini episod 3 kita di Kuantan Pahang untuk Grab Signature Food Journey. Kita dah sampai Kuantan. Betul. Jadi, kau rasa nak makan apa ini? apa yang ada kat Kuantan ni? Yang buat-buat. Tapi sebelum tu, kata kita order Grab dulu. Tak payah, dah sampai. Ui. Maju je. Tapi cakap pasal seremban, sebelum naik Grab, macam ni. Kat ni memang seram lah, Bu. Kita kena rasa makanan atau masakan viral yang ada di Kuantan. Juga kita ada cabaran yang akan buat kita terdiam. Cabaran selotip mulut. Tak payah takut sangat. Jomlah. Okey. Mari kita. Jadi sampai dah kita ni. Masuk dekat Pahang ni ada makanan yang famous tau. So apa nama makanan tu? Ikan patin masak tempoyak zaman tori. Nama kedai Siap nama kedai. Siap nama kedai. Dia betul. Kena denda tak? Tapi kena denda juga sebab dia ekstra sangat. Tak suruh bagi Mawi. Bukan. Ceri pakai. I suka. Kurang ajar. Apa nama sungai yang terpanjang dekat Pahang ni? Ya Allah, senang soalan. Sendangnya. Baru lalu betul. tadi. Warna coklat sungai tu. Warna coklat. Yakin lah. Pahang. Ya, tuan-tuan. Ya. Mudah lah Yakin. mana? Sangat yakin lah. Aku jawab. Dia yang betul. Bukan sungai Long. Bukan. Dia start daripada huruf K tau, sungai tu. Sungai tu daripada K. Huruf K. Sungai Okey, dalam kira Kuantan. 5, 4, Kuantan lah. 3, 2, 1. Okey. Tak apa, dia pilih tu. Dia lock. Dia lock tu. Dia dah lock Pahang tu. Sungai Pahang kan, lock Tolak kan? ni. Kuantan River. Kuantan River. Okey, saya terima yang ni. Yang tu Kita terima jawapan dia yang Kuantan River, so ambil lagi. Jawapannya adalah Sungai Pahang. Saya tolong. Oh, dia pakai dekat bawah hidung pula. Lagi kelakar lah episod ni. Kena nipis sikit. Ada yang nipis. Oi. Cherry, this is your time Cherry. Apa tu? Dalam apps Grab, apa nama kategori untuk restoran yang terpilih yang ada makanan sedap-sedap, power-power? Yang ada macam sains-sains tu Sikit lagi. tu. Kalau bahasa orang putih, kalau macam bahasa Melayu tak ada tangan. Kalau orang putih, signature. Okey, so jawapan dia apa? Grab signature. Kalau Aku seronok episod ni. tolong salahkan dia. Tolong. Jawapan dia adalah Grab Signature. Jap. Tapi relax siapa pakai? Siapa pakai ni? Kenapa ditanya Cherry lah? Ada janggut lah. Kalau tak tanya tadi, Ali jawab. Wah, last minute je. Mulut aku kat mana? Mulut. Baik, awak bagi saya 5 bintang. Sarah Thai Kitchen. Benarlah. Nasib baik tak ikut. Nanti tak apa. Jadi kalau nak order Grab, order lagi. Dengan saya. Hai. Inilah Sarah Thai Kitchen. Ini Sarah. Ini siapa? Sekarang Dia orang ke? korang ikut aku masuk. Okey, jom. Oh, okey. Sarah Thai Kitchen. Dapur Thai Sarah. Gila. Tapi Dah lapor. dah banyak ni. Kau tahu ke nama lauk-lauk ni? Tak tahu. Kalau tak tahu panggil lah orang yang tahu. Orang yang masak. Chef, apa khabar? Oh, chef. Saya. Banyaklah chef masak untuk kita ni. Okay, makanan yang kita ada hari ni adalah pulut mangga, kita ada pad thai balut telur. Ini tokman udang. Yang ni udang cili garam. Yang ni udang sos asam, tom kha, tom yum. Aji-aji, dak diau, sotong telur masing, som tam dan cakap setelima. Oh, ni kira berinspirasikan Thailand punya makanan Ya. lah. Tapi kalau favourite orang kat sini apa, Chef? Favorite kat Paling sini orang sotong muda. telur masing lah. Resepi memang daripada Thailand betul. Okey. Sarah pun dah tahu siapa. Menu pun dah tahu siapa. Alio pun dah telan. Alio pun dah telan. Melapor. Chef, boleh kita, Chef? Chef? Boleh. Saya dah tak Silakan, tahu order dulu, Chef. Silakan. Kita rasa ya? Macam mana nak makan? Bila lagi nak tengok cakap terbaring kat sini. Aku special lagi ni, Bu. Lantak kau lah, Bu.
Jangkau belakang jambang ada misai. Ada misai, ada janggut. Anda cakap yang selalu orang order. Ni yang kata dalam Grab Signature ni dia paling Kau jangan tegak je reaksi tu. apa? Kita ambil tu. Saya ingat nak ambil tu. Bang, buka lah dia. Kau dah nak bungkus. Tak sedap. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenyang lah. Macam mana kau makan tadi? Dah pasal. Siapa tu? Dah makan ke? Dia ni kan. Dah habis dah. Kita dah makan. Kat mana-mana ada ni. Adalah sikit untuk saya. Ada lah sikit. Minta maaf lah. Ada pun bekas je. Bekas. Tinggal kepala udang ada lah. Tak apalah kalau macam tu, kita pergi kedai kedua lah. Oh terus? Oh ada lagi ya? Ada, tapi tinggal sikit lah nanti Oh boleh lah. Saya tunggu Yelah, keluar lah. kita Dia bahasa yang kita. Dia bahasa yang kita lah. Bagus Okey, tak apalah. Tapi Kira. Benda free lah. Sampai lah. ya Allah cantiknya. Begitu indah lah kedai ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Asuh kopi. Tak ada orang. Tak ada orang. Aku nak makan dibuk boleh? Boleh. Ya ada kopi. Aku nak ni lah. Tak boleh. Aku dah cukup kopi. Kak ni kopi apa kak? Kopi kampung. Boleh lah kamu. Okey, gini. Jangan gaduh-gaduh. Jangan gaduh-gaduh. Asal pula? Kak, bagi apa benda yang orang nak itu, ini dan itu dan sebagainya? Tak kena. Okey, boleh. Ambil semua kan? Baik, Kak. Oh macam itu je order. Boleh tak? Nak itulah, nak inilah, nak ni, lah sampai dah semua. Banyak sangat kau order ni. Habis Macam yang itu kau order pun kan aku cakap apa yang kau nak tadi? Ini apa kau order main order je? Tak tahu. Kau order, kau tak tahu apa benda. Okey. Ni apa? Kau tahu siapa yang tahu benda ni? Siapa? Owner dia. Halo bos. Siapa nama bos? Selamat datang. Bos apa ni? Panggil nama. Cong. Ciao. Boleh panggil anak asuh. Anak asuh. Kami Masdo kami. Kami lah kumpulan. Masdo. Relax. Dia tak Sorry. Macam tu. Terkejut. Kita boleh panggil mi tepung lah. Mi tepung. So, ini mi kari dengan Kari. mi cili pami. Cili pan mi. Ini semua makanan-makanan daripada tradisional Cina. So kita nak berkongsi dengan orang ramai lah. Biasa kalau orang mau order Grab lah dalam Grab. Apa yang menu yang you nak suggest orang try lah? Okey, kita paling famous adalah kari pap. Kari pap. Kari pap crispy punya. Ini penuh. Ini penuh. Saya dah tak sabar bos. Bos. Bila bos dah cerita makanan ni, kita orang pun jadi Boleh. Jemput. Boleh bos. Boleh. Gini bos. Terima kasih. Macam mana bos rasa dia? Aku nomor tadi. Kau nak pan mi. Macam gitu je. Nanti dia potong yang tu. Terus. Tolong dulu ni. Lakukan. Ambil tepung. Boleh. Tu. Sebab dia kan kari pau. Tak, kari ayam ni. Sesuatu ah. Dia kan dengan apa? Kari ayam biasa memang kari biasa pun. Apa yang sesuatunya? Tak, dia rasa berlemak yang cukup sempurna. Banyak sangat lah cherry ni order. Alhamdulillah. Rezeki. Terima kasih Masdo. Aduh. Ini salah sampai mesti seram-seram. Mencaru ni. Yes, kau dah kenal lah? Alhamdulillah. Selamat. Nampak banyak ni melahap ni. Dah boleh balik dah lah. Dah. Rasa macam Ya, yakin. biasa lepas makan dah habis balik. Yakin boleh balik? No. Kenapa pula? Korang ada challenge yang korang kena settlekan sekarang juga. Nama challenge tu Silent Eating Challenge. Silent. Tapi korang bukan main bertiga lah. Apa tu? Ada. Nampak tak ramai tak? Ramai kan? Ramai. Korang kena cari partner masing-masing secara random di halayak orang awam ni. Siapa-siapa ni? Siapa-siapa pilih je. Saya rasa itu lagi seram. Itu juga. Pada challenge tu. Yeah. Diorang suruh cari orang. Siapa akan jadi mangsa? Halo bos. I ada main game sikit. Boleh join lah? Tak nak.
Sekejap saja, 5 minit saja. Tambah. Game simple saja. Mawidah dapat seorang, aku dapat lagi seorang. Let's go. Kau bawa kat sini. Kau tadi. Saya hari ni, saya datang dengan tim Grab. Kita ada game. Kalau abang atau kakak yang sudi main game dengan kita orang, boleh ke? Minta maaf bang, kita orang tengah meeting ni bang. Bapak malu halus. Assalamualaikum Kak. Kak, kita orang ada game sikit nak main. Game? Aku dah dapat seorang. Let's go. Okay, so sekarang ni kita dalam silent eating challenge. So sekarang ni diorang kena makan keropok pada pom ni tanpa ada bunyi sikit pun. Kalau diorang tak dapat silentkan makan pada pom tu, makanlah A, B, C, D, E, F, G ni dengan selera. Okay, 1, 2, 3. Bawa sikit lagi bang. Saya tolong. Saya rasa macam saya rasa macam bunyi dia kafe sebelah boleh dengar. Makan sekarang. Sedap. Alhamdulillah. Baik hari. Ini barang lain ni, Dia makan lagi ya. Dia makan lagi ya. Dia tengok saya. Tak. Bunyi lagi yo. Aku rasa dia macam nak lagi. Nak lagi. Ya Allah. Tak macam berselera. Berselera kan? Awak dah mula nak keluar kumpulan kan? Ya. Muka dia dah biru. Orang dakwah. Ni satu dakwah ni. Bismillah. Dia selamatkan. Ada. Kemar ada. Saya dengar. Ada. Saya tanya semua. Bunyi ke tak bunyi? Bunyi. Sedap. Zap. Mana boleh? Satu sudu. Dia bukan sebagus. Happy sangat. Kumpulan ni jangan happy sangat. Kita proceed ke kumpulan B. Tak ada orang call. Mana ada orang call? Belum. Saya Mana dapat ada jadual. orang call? Saya tak dengar bunyi apa-apa. Tak ada. Kalau tak dengar tu memang pekak. Macam mana? Saya memang marah. Tak apa. Okey, kalau tak percaya saya tanya. Bunyi ke tak bunyi? Boleh. Tak ada. Yes, tak ada bunyi. Tak ada. Selamat. Kenapa? Ya Allah. Saya rasa Abang Somet ada dapat duit tepi ke apa? Tak ada. Abang jangan buat lah. Saya kat sini. Kerak. Tadi kena kerak atau apa? Bukan. Salah. Saya agak dia membantu saya lah. Okey, bismillah. Dek, cepat menggeletar abang ni, Dek. Kerak! Belum makan. Dah. Ada. Saya dengar bunyi kerak ni. Astagfirullahalazim Muhammad Cuba. Okey. Mana dia ABC warna kuning? Yang jagung ni kot. Masuk azab dia. Sedap. Kau selalu suka ABC, kau order ABC selalu kat kedai. Dia di EFG ni. Bukan MC ya? Mawi bila tengok dia orang makan. Betul lah. Macam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan Wih, selera tau. ini yang macam buah penghabisan ni. Ya, apa dah berdua? Hidup ni. Nak lagi lah. Telan ni. Telan. Lagi Mana ada orang lagi? Kenapa tak telan ya? Cenduk sebelah. Cenduk sebelah. Dah producer? Yes. Jadi ini ada yang untuk kali terakhirnya untuk episod kali ini. Apa kata Kak Cia? Silakan. 3, 2, 1. Okey. Sampai situ saja episod kita kali ini. Guys, hari ni kita dah ke Sarah. Thai Kitchen dan juga Aso Kopi. Yes. Jadi kemana lagi kita lepas ini?
di Kuantan. Yes. Jangan lupa untuk saksikan episod yang seterusnya. Cabaran semakin menjadi gila. Apakah Saya tak nak main jadi lagi? host dah. Sihat.